Pernah tak anda atau kawan anda alami situasi ini? Gaji dah cukup, slip gaji kemas, kerja stabil bertahun-tahun, tapi bila mohon pinjaman rumah atau kereta ditolak dan masa tu kita tertanya-tanya, apa salah aku? Ramai tak sedar, jawapannya terletak pada laporan kredit mereka sendiri. Sama ada dari CCRUS atau CTOS. Hari ini, saya nak terangkan dengan lebih mendalam kenapa semakan laporan kredit ni penting. Walaupun anda tak bercadang nak buat pinjaman dalam masa terdekat. Sebelum kita pergi jauh, kita kena faham dulu. CCRIS bermaksud Central Credit Reference Information System. Ia diselia oleh Bank Negara Malaysia. Dalam laporan C-Series, akan ada rekod semua pinjaman yang anda buat daripada institusi kewangan berlesen seperti bank, koperasi, kad kredit dan sebagainya. Dan CTOS pula ialah laporan kredit yang dikeluarkan oleh syarikat swasta. Ia tak gantikan CCRIS, tapi melengkapkan maklumat kredit anda. Dalam CTOS, selain pinjaman, itu maklumat tentang saman, status muflis, tindakan undang-undang, malah rekod perniagaan, jejak anda ada syarikat. Maknanya, bila bank atau institusi kewangan sema anda, dua laporan ni akan bantu mereka nilai tahap kepercayaan kewangan anda. Dalam laporan kredit anda, ada beberapa bahagian penting. Rekod pembayaran bulanan 12 bulan terakhir. Contohnya, anda bayar pinjaman tepat masa atau lambat. Cano jumlah hutang aktif. Berapa banyak komitmen anda sekarang. Rekod tunggakan charge to default kalau pernah gagal bayar. Watch rekod semakan oleh pihak ketiga bila ada institusi semak laporan anda. Saman atau status muflis jika ada. Ini semua beri gambaran besar tentang sama ada anda seorang peminjam yang boleh dipercayai atau berisiko tinggi. Kenapa semak laporan kredit itu penting? Tuan, sebab satu, tahu keadaan kewangan sebenar. Ramai orang tak tahu mereka ada rekod lambat bayar pinjaman atau kad kredit. Kadang-kadang, 50 tertunggak pun boleh bagi kesan. Bila kita semak awal, kita boleh perbetulkan semua kesilapan sebelum mohon pinjaman besar. Sebab judu, tingkatkan peluang lulus pinjaman. Bank bukan tolak pinjaman sebab kedekut. Mereka tolak sebab risiko. Kalau laporan kredit anda bersih, bayar tepat masa, tiada tunggakan, peluang lulus pinjaman rumah, kereta atau perniagaan sangat tinggi. Tapi kalau skor rendah, walaupun gaji besar, sistem bank akan anggap anda berisiko. Sebab tiga, elak jadi mangsa penipuan atau identity theft. Zaman sekarang makin banyak kes orang kena scam guna nama orang lain. Kadang-kadang, mangsa tak sedar ada pinjaman atas nama mereka. Kalau kita rajin semak C-Series and CTOS, kita boleh kesan cepat, buat laporan polis dan elak kes lebih besar. Sebab empat, bantu rancang masa depan kewangan. Kalau skor kredit kita rendah, kita ada masa untuk perbaiki. Contohnya, bayar semua tunggakan kecil. Kurangkan komitmen yang tak perlu. Disiplinkan pembayaran tepat masa. Jadi bila kita nak buat pinjaman rumah tahun depan, kita dah ada profil kewangan yang kukuh. Sebab jadual 5, elak terkejut bila mohon pinjaman. Ramai yang hanya tahu mereka ada rekod buruk masa mohon pinjaman. Itu dah terlambat. Kalau kita semak laporan lebih awal, kita boleh ambil tindakan. Kecil di kaunter. Bila kita tak pernah semak laporan kredit, kita sebenarnya berjalan dalam gelap. Kita tak tahu kalau ada rekod buruk. Kita tak tahu bila skor kredit jatuh. Kita tak sedar kalau ada orang guna nama kita buat pinjaman. And then akhirnya, kita terkejut bila pinjaman penting, rumah, kereta atau bisnes kena reject. Cara semak laporan kredit. Cara semakan pun mudah je. Untuk C-Series, boleh semak secara percuma di laman rasmi e-C-Series Bank, negara atau pergi ke kiosk CCRIS terdekat. Untuk CTOS, boleh daftar akaun secara online di laman rasmi CTOS dan dapatkan laporan anda terus dalam talian. Pastikan semak sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
Walaupun anda tak plan buat pinjaman sekarang, ingat, semakan laporan kredit bukan hanya untuk orang kaya atau orang yang nak beli rumah. Ia untuk semua orang, supaya kita boleh urus kewangan dengan lebih bijak, elak penipuan dan bina masa depan kewangan yang stabil. Kalau anda rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe Talk on Stewart untuk lebih banyak ilmu kewangan dari saya, Next Gen Wealth. Semak laporan kredit anda sebelum orang lain semak untuk anda.